Jangan keluar daripada kampung ni selagi tak dapat lagi apa yang tuan-tuan puan-puan nak. Dekat kampung Sdn Bhd, dia main macam mana? Dia datang rumah makcik-makcik, dia cakap, makcik-makcik sign. Lepas tu kena keluar. Dia halau orang sikit keluar. Sampai apa? Bila kita nak lawan untuk rumah flat, dah tak ramai. So tengah ramai kat sini, jangan keluar, pakat ramai-ramai. Kalau dia tak bagi apa yang tuan-tuan puan-puan nak kan, halau dia yang keluar daripada kampung ni. Boleh? Sekarang ni siapa yang berkuasa? Rakyat yang berkuasa. Sebab kerajaan tak ambil tahu tentang kita, so rakyat kena bangkit. Rakyat sekarang ni tentukan apa yang kita nak. Boleh? Mesti kena faham, kita kena tahu hak kita. Sebab bila kita tak tahu, senang je diorang ni gula-gulakan kita, dia bodohkan kita, dia nak halau kita macam kita ni sampah. Jangan bagi diorang datang pecah belahkan penduduk. Sebab untuk cara dia nak dapatkan tempat kita dengan cara yang lebih cepat, dia pecah belahkan kita. Bila kita tak sepakat, dia akan ambil tanah kita dan buat sesuka hati ikut cara dia. Saya respect, tepuk untuk semua. Sebab ramai yang kita datang. Saya respect. Bila kata kampung nak kena ambil, tak sesuai, pasal apa semua tak memadai, ramai yang turun. Dekat sini. Oh, saya baru tahu ini satu-satunya kampung India yang tinggal. Betul? Dan kenapa tak lawan? Lawan gila-gila punya. Kena lawan lah. Kalau tak, you punya culture habis macam tu je.